Dalam banyak-banyak negeri, aku paling suka pergi Sabah kalau nak healing. Negeri di bawah bayu ni memang banyak kelebihan. Kaya dengan pemandangan, hasil laut, budaya dan alam semula jadi. Dan perkara paling best aku dapat rasa dekat sini adalah kehidupan orang Sabah yang majmuk dan bagi aku sangat friendly. Selamat datang ke Sabah, negeri di bawah bayu. Kalau ke Kota Kinabalu, aku suka tidur di The Kelagan Hotel. Hotel ni dekat je dengan Center Point and walking distance daripada Pasar Filipina dan juga kedai-kedai makan. Harga pun berpatutan. So hari ni kita mau makan di Todak. Lobster. Apa? Kalau semua $10 Ikan berapa? Ikannya RM5. 5, sana 3. Bapak besarnya adoi. 21 gram. Ikan ni dia bahagi dua. Satu masak bakar, satu masak tiga rasa. Sotong, celup tepung dan udang butter. Lato-lato. Asam pedas. Kuah dia pekat gila. Hari ni kita makan dengan lauk-lauk yang ada. RM105 saja guys. Lepas makan, jom kita nikmati suasana malam di Kota Kinabalu. Terusnya saya nak bawa anda ke rumah terbalik di Tamparuli. Tiket untuk masuk adalah RM12 untuk dewasa dan RM6 untuk kanak-kanak. Kalau korang beli online, mungkin dapat lebih murah di Klook ataupun mana-mana apps. Rumah ni memang literally terbalik, termasuklah kereta yang diparking kat luar rumah ni. Dah penat di rumah terbalik, kita cari makan di Brunei Satay House. Dekat sini macam-macam ada. Satu set 25 pieces RM64.5. Sate ni bang. Kita makan sate Brunei. Ayam tadi lagi. Juicy. So, dia bagi ikan, dia bagi kangkung, dia kuah dengan sayur. Ambuyat. Buyat ni makanan orang apa? Orang Sabah. Orang Sabah belah mana? Semua suku kaum pun makan. Semua suku kaum pun makan. Buyat ni kita makan ngap je. So kalau orang Sabah boleh komen lah, betul ke cara makan ni? Konklusi dia, bukan semua orang boleh makan ambuyat nah. Destinasi seterusnya merupakan antara ikon paling terkenal di Sabah, iaitu Jambatan Tamparuli. Jalan ke Tamparuli ni memang laluan utama untuk ke Kundasang. Bila berjalan atas jambatan ni memang rasa adventure sikit. Bila berada di atas jambatan yang klasik ni, kita dapat tengok pemandangan sekitar dengan bukit bukau dan juga sungai.
Kalau ke Sabah, tempat ni memang wajib singgah. Dekat sini ada juga jual-jual. Bukan sekadar jambatan, tapi juga sejarah dan juga budaya. Sementara tunggu petang, kita berehat sebentar di Rumah Pangi Tuaran. Petang ni tak ada aktiviti sangat, cuma makan malam di Abadi Fishing Platform Tuaran. Restoran ni merupakan restoran yang terapung di atas sungai dan yang paling best sebenarnya adalah makan malam sambil tengok matahari terbenam. Bukan setakat tu, kat sini juga ada homestay untuk kaki pancing menginap. Memang best. Rumah Pangi. Rate untuk Rumah Pangi ni Kak Ani cakap tadi dalam RM80 kalau tandas tu di luar. Tapi kalau tandas dia dekat dalam dalam RM95. So untuk makan pula untuk sarapan RM8 seorang. Mungkin order macam mihun atau apa-apa ataupun nasi goreng. Dan kalau makan tengah hari pula RM25 seorang. Set lino pot. Dia ada macam-macam lauk. Destinasi seterusnya kita akan ke Kundasang. Tapi untuk ke Kundasang, kita boleh singgah di Pekan Nabalu. Dekat sini ada jual macam-macam buah-buahan. Salah satu yang special adalah buah taram.
Ya. Zap. Macam ni. Lepas tu kalau dulu-dulu makan tarap ni, dia gini saja. Dia pegang ni kan. Akhirnya kita sampai di Kundasang. Dan kalau korang betul-betul nak merasa suasana di Kundasang ni, korang wajib pergi ke Tamu di Pekan Kundasang. Kat sini jugalah korang boleh jumpa nasi linopot, iaitu makanan tradisi orang Sabah. Kalau di Tuaran kita ada rumah pangi, di Kundasang kita ada homestay Sulap Dahai. Sulap Dahai ni dia terletak dekat Kundasang. Sehari RM600 untuk 5 bilik. Ni environment dia. Di Sulap Dahai ni dia ada satu tempat pemeliharaan kucing. Kalau dewasa nak masuk RM5, kanak-kanak RM3. Kalau bawah 5 tahun free. Kat sini banyaklah. Boleh jalan-jalan, tengok kucing. Ni, hai. Cantik rumah-rumah kucing ni. Kat sini dia ada satu kafe, mini kafe dekat sini lah. Boleh order. Kalau malam-malam korang tak tahu nak pergi mana, korang boleh pergi Huga Cafe. Kopi tu macam biasalah, cuma suasana kat sini lain macam, sejuk-sejuk sambil minum kopi. Korang tahu ke kita nak pergi mana? Sekarang kita menuju ke kolam air panas Poring. Kat sini juga ada canopy walk. Memang seronok kalau korang suka adventure.
43 meter. Selepas dah mandi kolam air panas dan jalan-jalan di Canopy Walk, kami rasa sangat lapar. Jadi kami singgah di restoran tempayan. Salah satu terapi yang baik adalah datang ke Bonbon Kampung Maraka Ranau. Orang RM5, kanak-kanak RM3. Kat sini kita boleh celup-celup kaki sambil bagi ikan makan. Oh, itu Wah, besar ikan ni. besar. Kan? Asam pedas. Ini ada ikan koi, ikan lampam, ikan kelah. Ini first time. Takut jugalah mula-mula. Takut hilang jari ke apa ke. Tapi lama-lama tu dah rasa macam ikan tu urut-urut tangan. Benda yang popular di Sabah. So sekarang aku dekat Sosodikon Hill, Kundasang. Tu kat atas sana tu. Awa-awa dia adalah sejenis herba perubatan dalam tradisi komuniti Kadazan Dusun, mungkin juga lah dalam komuniti-komuniti lain ni. Wang dia macam very minty, tapi orang buat mandi ni bukan buat makan . Next, kita minum kopi di Anuh Coffee. Apa yang special sini? Sini kami ada signature no kopi, untuk bestseller kami ada caramel macchiato lah. Oh. Yang sudah saya makan. Di Anuh Cafe. Ni kopi signature Anuh. Tak tahulah rasa dia.
Tempat ni sebenarnya dibina untuk memperingati tawanan perang Australia dengan British yang terkorban semasa Perang Dunia Kedua, terutamanya dalam peristiwa sandakan Death March. Ia mengingatkan kita tentang keamanan yang kita nikmati hari ini. Salah satu tempat yang korang memang wajib pergi ke Kundasang ni adalah Desa Dairy Farm. Kalau yang best of course lah yogurt, susu dan juga pizza dia memang sedap. Tapi kat sini boleh juga happy-happy, bagi lembu makan, kambing makan. Yang lagi penting sebenarnya adalah moment. Anak-anak lembu yang nak dibesarkan. Kalau pergi Sabah, sebenarnya memang tak sah kalau tak makan kepak ayam madu. Satu apa? Orang sini panggil sayap ayam. Antara yang menjadi tumpuan adalah di Kundasang Cafe. Tapau kepak sayap ayam RM3 juga satu. Sebab 10 ni RM30. Salah satu tempat yang aku rasa nak pergi sangat adalah di Pelumpung. Hari ni usah-usah kawasan je, tapi satu hari nanti memang ada niat untuk camping dekat sini. Walaupun cuaca panas, tapi air dekat sungai ni sangat sejuk. Mungkin air ni daripada gunung. Sebelum ke Kota Belud, kami singgah di Tempasu. Kalau korang nak tahu, di sinilah penggambaran filem Namatai dilakukan. Dekat sini view sangatlah cantik. Lepas ni kita ke Tamu Besar Kota Belud. Tapi sebelum tu kita nikmati dulu pemandangan sawah padi di Kota Belud. Tamu besar ni setiap tahun diadakan sekitar bulan Oktober di Kota Belud. Sangat banyak program dan manfaat untuk rakyat Sabah. Berserungkam. Sedia selamat datang. Ada baju bajau. Tudung saji. Kraft tangan. Sesuai bah. Persatuan Rumpun Bajau. Ada kraft tangan kat sini.
Abang Sado. 15,000. Pertandingan mewarna berasaskan budaya, banyak jual kraft tangan. Malam kan marak ni semua. Kenapa nama dia Kota Belut? Sebab belut tu dalam bahasa apa? Bahasa Bajau maksud dia bukit. Bukan belut yang ikan tu. Belut tu maksudnya bukit. Kota Belut. Dia banyak sangat bukit kat sini. Lepas ni kita balik ke Tuaran. Nak tengok sunset di Pantai Sabandar. Jadi kita beli jeli kelapa dulu di Simpang Tuaran. Lokan pun ada jual kat sini. Kita berada di Pantai Sabandar, Tuaran. So sekarang makan di Pantai Sabandar ada macam-macam, goreng-goreng, keropok, goreng pisang, rojak, dan kat sini air kelapa paling top. By sunset. Aku teringat cerita Crash Landing on You yang mak dia tinggalkan anak dia dekat pantai. Macam dalam cerita Korea guys. Pantai Sabandar Tuaran. Sebenarnya dekat KK pun ada tempat sejuk yang ramai orang tak tahu, iaitu di Kokol Hill. Cuma Kokol Hill ni masuk berbayar tau. Untuk yang fotogenik kat sini memang sesuai. Pantai Tanjung Aru. Ni ada orang berkemah, berkelah, payung terjun. Kita menantikan sunset. Satu makanan yang aku rasa korang patut cuba, Konlau Mi Daging di Center Point. Kedai dia tingkat bawah. Apa ni? Konlau Mi Daging. Selain Konlau Mi, kat sini juga ada jual nasi ayam. Harga sangat murah. And the last, boleh shopping untuk bawa buah tangan sebelum korang balik. Ikan bilis mata biru murah-murah je. Tapi pastikan jangan parking merata, nanti kena saman. Bye. Cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di dalam next video.